Umur dah makin meningkat, gaji pun dah makin tinggi. Kerja dah hebat dah, tapi susah nak survive tiap bulan. Masuk je habis. Saving jangan cakap lah kan. Okey, jom tengok 3 jenis loan yang korang patut avoid di usia muda. I've been there, I've done that, so you don't have to follow. Yang pertama, loan kahwin. Okey, faham. Kahwin hanya sekali dan alang-alang tu nak buat yang grand terus, betul? Dengan sewa dewan, lighting, DJ, MC, fresh flower, videographer, fotografer, macam-macam lagi lah. Ambil contoh lah, kau ambil personal loan, ikat 10 tahun, RM70,000, interest 6%. Lepas 10 tahun, total nak kena bayar balik dah jadi lebih RM120,000. Apa-apa pun berpada-pada, buat majlis, ikut kemampuan, kumpul slowly dan kalau boleh bersederhana. Pedulikan je lah apa orang nak kata. Takkanlah nanti bila anak dah 5, loan kahwin pun tak habis bayar lagi. Sakit tu. Seeloknya juga, janganlah susahkan parent. Walaupun diorang nak sponsor, biarlah diorang merasa duit hasil titik peluh diorang tu untuk bersara nanti. Yang kedua, loan kenderaan mewah. Ini satu lagi common problem. Kereta kena ada yang import baru ada kelas. Nak yang jenama H juga. Motor pula nak kena yang besar baru bergaya. Nak pergi ride tiap minggu dengan kawan. Okey, beli motor ataupun beli kereta mahal ni sebenarnya tak ada keperluan pun untuk kau shout out pasal hidup kau. Selalunya pembelian ni berlaku sebab nak show off kat jiran, kat kawan. Bila balik kampung nak bagi tahu yang kau dah berjaya dan sebagainya. Dan korang aware kan, kenderaan yang mahal-mahal ni selalunya wear and tear dia pun mahal. Servis mahal, spare part mahal. Lepas tu ada fear of anxiety. Selamat ke aku parking motor tadi? Kalau sekadar nak merasa seeloknya, jangan. Sebab nak rasa tu ada cost dia yang tersendiri. Benda yang paling worst adalah plan keuangan kau pun terganggu sebab kena bayar bulanan yang tinggi. Kenderaan ni kalau boleh tak perlu mewah, asalkan cukup dan memudahkan untuk perjalanan. Trust me, feeling yang kau dapat masa beli kenderaan mewah tu sekejap je, lepas tu dah hilang dah. Yang ketiga, loan rumah impian. Beli rumah di usia muda tu bagus, tak salah. Cuma jangan terus beli rumah impian sebagai rumah pertama korang. Macam mana tu rumah impian? Maybe high-end condo yang nampak luxury, fully furnished, ataupun mungkin yang landed 2-3 tingkat, end lot, nak ada tanah dan sebagainya. Seeloknya, loan tu maksimum 30% saja daripada gaji bersih korang. Bukan apa, once kau dah tied up dengan bayar loan rumah yang tinggi, kau akan miss the opportunity untuk invest kat tempat lain. Manalah tahu ada rumah yang lebih murah dan bila kau nak apply loan dah tak boleh dah sebab dah maksimum. Okay, remember ni, walaupun kau ada kemampuan untuk ambil loan, apply je lepas tu tak semestinya menjadi jaminan kemampuan untuk kau bayar balik loan tu. Apa-apa pun buatlah kira-kira dan fikir untuk long term.